membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Perselisihan dan kedamaian. 9 Oktober 2025. Lukas bab 17 ayat 11 hingga 19. Dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, dia melalui sempadan Samaria dan Galilea. Apabila dia memasuki sebuah kampung, 10 orang berpenyakit kusta datang bertemu dengannya. Mereka berdiri jauh sedikit daripada Yesus dan berseru kepadanya, "Ya Yesus, ya Tuan, kasihanilah kami." Apabila Yesus melihat mereka, dia berkata kepada mereka, "Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Dalam perjalanan, mereka pun menjadi tahir. Seorang daripada mereka ketika melihat dirinya sembuh, kembali dan memuji Allah dengan suara yang kuat. Dia sujud pada kaki Yesus dan mengucapkan terima kasih. Dia seorang Samaria. Yesus bertanya, "Bukankah 10 orang telah ditahirkan? Di manakah 9 orang lagi? Tiadakah seorang pun didapati kembali untuk memberikan pujian kepada Allah kecuali orang bangsa asing ini?" Yesus pun berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergi. Imanmu telah menyembuhkan kamu." Petikan ini menarik perhatian saya kerana 10 pesakit kusta berjalan bersama, walaupun 9 dari mereka ialah orang Yahudi dan seorang lagi bangsa Samaria. Nampaknya penderitaan mereka telah meruntuhkan tembok prejudis yang memisahkan mereka. Ini merupakan satu perkara yang baik. Mereka pergi bersama untuk bertemu Yesus. Yesus menambahkan satu kesulitan lagi, iaitu, "Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Siapakah imam yang dimaksudkan di sini? Punca perpisahan di antara bangsa Samaria dan Yahudi ialah bangsa Samaria telah mendirikan institusi agama mereka sendiri dan jauh dari Yerusalem. Mereka mempunyai imam dan bait suci yang berasingan, bahkan kitab suci juga berbeza. Ini ialah satu ujian kepada lelaki Samaria. Haruskah dia pergi bersama yang lain ke Yerusalem? Perkara ini sesuatu yang merendahkan hati. Ia seolah-olah menunjukkan bahawa dia mengakui bangsanya berada di pihak yang salah dalam perselisihan yang telah wujud. Yesus ialah seorang Yahudi dan dia pasti bermaksud mereka pergi kepada imam orang Yahudi. Siapa dia yang akan menolak kesembuhan dengan tidak mematuhi kepada arahan? Jadi dia pergi bersama dengan mereka. Semua tidak menjadi masalah lagi kerana kesemua mereka telah tahir. Lelaki ini bersukacita. Dia berpatah balik mengucap terima kasih kepada Yesus. Tidak kisahlah Yesus ini seorang Yahudi. Tiada masalah kerana Yesus telah memberinya tugas yang sukar. Lelaki ini begitu bersyukur dan dia memuji Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah dan pergi." Dia tidak perlu lagi pergi ke Yerusalem. Apa yang diperlukan hanya imannya kepada Yesus dan kepatuhannya. Dia memiliki Yesus dan ini sudah mencukupi. Dia boleh pulang ke rumahnya. Bukankah ini benar untuk kita juga? Kita memiliki Yesus. Mungkin kita dari latar belakang yang berbeza dan mempunyai banyak perselisihan. Tetapi Yesus, yang telah menderita dan mati untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan, telah bangkit semula untuk hidup selama-lamanya. Yesus sudah mencukupi untuk kita semua kerana Dia ialah damai sejahtera dan hidup kita selama-lamanya. Kita berdoa, "Tuhan Juru Selamat, biarlah kami menumpukan perhatian kepadamu semasa dalam perselisihan. Engkau ialah penyembuh kami." Amin.